Pendigitalan kini menjadi faktor penting dalam menentukan keupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS untuk terus berdaya saing dalam ekonomi yang semakin mencabar. Sebenarnya Hari PMKS 2026, pelbagai inisiatif diperkenalkan bagi membantu usahawan meningkatkan kecekapan operasi, meluaskan pasaran dan memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Kita terus ke Maidin Mall Bukit Mertajam Pulau Pinang bersama wartawan Astro Awani Malika Aisyah untuk perincian lanjut. Terima kasih rakan tugas di studio. Baik, PMKS kekal menjadi tunjang ekonomi negara, namun masih ramai usahawan yang berdepan cabaran untuk memanfaatkan teknologi secara menyeluruh dalam operasi harian mereka. Jadi sempena Hari PMKS 2026, tumpuan turut diberikan kepada usaha membantu PMKS mempercepatkan transformasi digital agar terus berkembang dan kekal relevan. Jadi bersama saya ketika ini Naib Presiden Unify Business Dr. Muhammad Yusman Amiran. Okey, baik Dr. Yusman, apa khabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Astro Awani. Terima kasih juga kerana bersama dengan kami. Jadi doktor, sempena Hari PMKS 2026, bagaimana Unify Business membantu PMKS berkembang dan kekal relevan dalam ekonomi digital? Ya, Hari PMKS atau SME Day ini sebenarnya diisytiharkan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu daripada 2017. Hari ini adalah Hari SME atau PMKS ini disambut setiap 27 Jun. So kita bersempena dengan Hari SME atau Hari PMKS ini, kita nak sambutlah daripada bulan Jun ini untuk sama-sama membantu PMKS kerana mereka merupakan tunjang kepada ekonomi negara yang hampir kepada 40% sumbangannya kepada GDP ataupun kita punya ekonomi. Dan dia juga menyumbang kepada hampir 50%, lebih daripada 48% dari segi mewujudkan pekerjaan. Lebih daripada 8 juta pekerja bekerja di SME. So kita ambil sempena dengan Hari SME ini untuk bantu mereka untuk mewawarkan Hari SME ini dengan membantu mereka dalam pemasaran. Contohnya hari ini kita ada event yang kita bawakan piniang untuk mempromosikan barang-barang lokal ini dan kita nak galakkan semua rakyat Malaysia untuk bantu dengan berbelanja di SME. Okey, baik Dr. Yusman. Jadi sejauh mana sebenarnya tahap kesiapsiagaan digital PMKS di Malaysia ketika ini? Okey, melalui kajian kita daripada program Impact Biz yang kita jalankan, dia ada 5 peringkat kesediaan digital. So sekarang ni kebanyakan berada di peringkat yang kedua, ya. So itu kita nak bangunkan mereka menggunakan teknologi digital ini melalui banyak program. Contohnya program hari ini yang kita ada untuk galakkan mereka menggunakan teknologi digital. Bukan itu saja, kita juga akan mengadakan dengan juga Astro Awani Jiwa SME yang akan bermula di Kuala Lumpur New Central pada 20 Jun, Hari SME itu sendiri. Dan untuk makluman semua, kita ada juga program dengan government atau kerajaan melalui program Sejahtera Madani yang kita tak nak jadikan program ini inklusif kepada golongan-golongan B40. Kita panggil program usahawan digital, di mana kita tingkatkan kemahiran mereka untuk menggunakan digital untuk kembangkan perniagaan mereka. So ia secara menyeluruh untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara kita. Baik, jadi mungkin doktor boleh kongsikan apakah faktor pendorong utama dan cabaran terbesar yang masih menghalang PMKS daripada mengadaptasi teknologi dengan lebih meluas? Ya, kita lihat daripada analisa kita yang buat, satunya dari segi pemikiran inovasi. LUT kita bawakan juga usahawan-usahawan berjaya bagaimana untuk memikirkan untuk lebih berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi kemahiran. Kemahiran bukan hanya dari segi bisnes, kemahiran dalam menggunakan perisian atau peralatan dan juga semua aplikasi digital untuk kembangkan perniagaan mereka. Kita tahu bahawa PMKS ini ada 3 peringkat. Mikro, kecil dan sederhana. Mikro lebih kepada bagaimana ingin mengembangkan perniagaan mereka secara digital. Manakala untuk small dan medium lebih kepada bagaimana menggunakan data untuk dapat lebih lagi insight untuk mereka terus berkembang. So dari segi inilah kita membantu dari segi memberikan mereka kemahiran dalam event-event yang kita lakukan dan juga kita berikan juga dari segi peralatan-peralatan ataupun aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka dan meningkatkan produktiviti mereka supaya mereka lebih berkembang dengan lebih maju dan pesatlah. Okey, baik. Jadi bagi PMKS yang masih belum memulakan perjalanan digital mereka pula, di manakah mereka patut bermula?
Semudah saja. Pertama, mereka boleh pergi ke portal unify.com.my. Kita ada impact biz, analisa untuk mengetahui kesediaan digital mereka. Itu percuma saja. 20 soalan yang dia akan ditanya dari 4 aspek utama. Aspek operasi, penggunaan digital, interaksi dengan pelanggan, juga strategi digital. Di situ mereka tahu di mana tahap mereka dan mereka boleh ada juga recommendation daripada sistem untuk memberi mereka hala tuju yang lebih baik. Yang keduanya, mereka juga boleh pergi ke portal kita untuk belajar bagaimana usaha-usaha lain menggunakan teknologi digital ataupun pergi juga ke kita punya Unify Store berjumpa dengan SME consultant kita dan bagaimana boleh mereka menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan jangan lupa yang kita kata tadilah, Jiwa SME akan bermula pada 27 Jun ini di New Central yang kita akan bawakan juga Piyang, tengok di belakang sana, yang kita minta Piyang untuk promosikan barang-barang tempatan dan juga memberikan sedikit kemahiran kepada mereka untuk menggunakan platform-platform digital untuk berniaga lah. Baik, jadi akhir sekali mungkin apakah nasihat doktor kepada PMKS yang mahu memulakan digitalisasi tetapi masih tidak tahu langkah pertama yang perlu diambil? Ya, program seperti yang kita adakan Impact Base, mudah saja. Mungkin kita tahu kat mana kita patut bermula. Di situlah kita berikan dia penilaian sendiri, ya, kat mana area yang mana, aspek mana yang perlu bermula. Boleh bermula daripada Impact Biz, program kita, pergi ke portal kita, jawab 20 soalan yang saya cakap tadi, dan ataupun pergi juga ke semua event-event yang kita adakan untuk belajar daripada usaha-usaha yang berjaya menggunakan teknologi digital. Dan juga boleh juga berkunjung ke Unify Store kita, berjumpa dengan SME consultant kita, dan insya-Allah dengan kemahiran diberikan dan peralatan atau aplikasi yang sangat berguna ini mampu untuk melonjakkan perniagaan mereka. Baik, terima kasih Dr. Yusman atas perkongsian tersebut. Terima kasih Esrawani. Jadi jelas transformasi digital bukan lagi mengenai teknologi semata-mata, tetapi bagaimana PMKS memanfaatkan peluang yang ada untuk berkembang, meningkatkan produktiviti dan kekal kompetitif pada masa hadapan. Jadi saya rasa itu saja dari saya di Hari PMKS 2026 di Maiden Mall Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita kembali bersama rakan tugas di studio.